Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup telah dijemput untuk menyertai Expo Osaka 2025 bertempat di Kansai melalui program Mingguan Pavilion Malaysia bersama pihak MITI dan juga Madrid. Jadi fokus utama kita menyertai program Expo 2025 dalam untuk memperkukuhkan jaringan kerjasama antarabangsa khususnya dalam sektor perdagangan dalam negeri dan juga perlindungan harta intelek khususnya dengan negara Jepun. Terdapat 3 program utama yang telah kita jalankan. Yang pertama adalah Retail Digitalization Initiative iaitu REDI yang di mana telah dipilih untuk mengetengahkan tema di bawah The Future of Community and Mobility melalui TED Talk. REDI untuk makluman adalah salah satu program yang telah diwarakan oleh KPDN untuk membantu peniaga luar bandar untuk beralih kepada operasi digital melalui penggunaan e-wallet dan juga aplikasi dalam talian. Dan melalui pameran ini kita juga dapat mempromosi produk buatan Malaysia yang bertaraf antarabangsa dan juga membuka akses ke pasaran luar negara. Industri jualan langsung Malaysia sebenarnya telah mencatatkan jualan sebanyak 34.4 bilion ringgit bagi tahun 2024 dan ini telah meletakkan Malaysia di kedudukan ke-6 dunia dan juga ke-4 Asia Pasifik berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh World Federation of Direct Selling Association. Bersama-sama juga KPDN adalah agensi iaitu MyIPO turut serta mempamerkan inovasi IP dan juga produk berdaftar secara petunjuk geografi ataupun dikenali sebagai GI. Antara produk yang telah kita tonjolkan dalam expo ini adalah kebaya Nyonya Melaka, tembaga Terengganu dan juga WOW. Melalui ini kita dapat mempromosi warisan budaya dan inovasi Malaysia di mata dunia serta meningkatkan kesedaran perlindungan IP kepada rakyat Malaysia khususnya. Jadi secara umumnya terdapat 3 program utama di mana KPDN sentiasa komited untuk menjadi promosi utama iaitu yang pertama digitalisasi peruncitan, yang kedua perdagangan domestik dan juga pemerkasaan harta intelek sejajar dengan aspirasi Malaysia Madani.